Assalamualaikum rakan-rakan trading sekalian. This is Apit Trader. InsyaAllah dalam video kali ini aku nak buat sedikit recap terhadap trade yang aku ambil dekat market FCPO semalam. Bukan hari ni hari ni market tutup. So semalam aku ada ambil satu trade idea dan alhamdulillah trade idea aku berakhir dengan keuntungan. Sebelum aku jump into the chart, aku just nak mention something lah. Okay, seperti yang korang semua tahu, aku dalam channel YouTube aku ada ajar korang berkenaan dengan teknik op. Okay, so teknik op opening range breakout ini bukanlah teknik yang aku cipta. Okay, teknik ni aku belajar pun daripada YouTube dan aku cuba try backtest dekat FPO market. Okay, dan bila aku backtest teknik op ni, dia still tak profitable. Okay, dia ada certain month dia profit, certain month dia loss. So aku kena fine tune banyak benda dalam teknik op ni supaya aku dapat consistently backtesting supaya aku dapat data yang membolehkan aku membuat profit setiap bulan. So banyak benda lah aku fine tune. Okay, so at the same time bila aku trade op ni, aku let's say lah kalau korang follow teknik op ni, korang juga kena faham yang teknik op ni hanyalah satu framework saja. Okay, dia hanyalah satu framework. Maksudnya dia berikan kita idea bila mana market open, kita ada idea untuk buat apa. Okay, so in order for me untuk level up my performance in trading, aku, of course this is my framework, tapi at the same time aku juga kena tambah kena add aku panggil sebagai OMS. Okay, apa itu OMS? OMS ini adalah overall market structure. Dan apa itu overall market structure? Okay, jangan pening-pening, tak perlu nak confuse. Bila kau dengar overall market structure, apa yang aku masukkan adalah simple price action behavior. Okay, dan dia sebenarnya overall market structure ni maksudnya macam mana aku faham keadaan price bergerak macam mana. So bila aku faham price bergerak macam mana, aku boleh create satu idea based on price bergerak. So bila bercakap price bergerak, aku akan tengok apa? Price action. And then aku juga akan tengok supply and demand zone. Okay, dan aku juga tengok chart pattern yang very clear pada pandangan mata aku, break of structure. Okay, this is the thing yang aku benda yang aku tengok, yang aku consider as a OMS, overall market structure. Dan benda ni is all based on aku punya experience lah in the market. Dan korang tak boleh simply faham benda ni kalau korang tak belajar dan korang tak ada experience. Okay, so bila aku gabungkan dua benda ni, okay, dan dua benda ni dia create idea lah untuk apa yang aku nak buat. Okay, nak buat untuk trade pada hari itu. Okay, kalau korang trade tanpa memahami overall market structure, adakah korang boleh buat profit? Adakah korang boleh buat profit dengan hanya trade this framework saja? Aku personally, bila aku buat backtest, aku pernah buat backtest tanpa mengira OMS, dan yes, boleh juga profit. Tapi bagi aku tak puas. Maksudnya, tak puas kat sini, aku tak rasa puas lah bila trade tu. Dia bila kau gabung framework kau dengan OMS kan, korang akan dapati kau trade lagi puas lah. Okay, kau trade lagi puas. Itu aku punya pendapat. Dan
dia menambahkan logik dalam trading kau. Nanti aku akan cuba explain lebih lanjut lah. Okay, then at the same time dia juga menambahkan high win rate korang lah, improve win rate korang lah drastically. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita punya setup terbentuk, tetapi based on overall market structure, kita tahu dah, kita nampak okay, dalam overall market structure nampak jelas yang bahawasanya trade tu tak sepatutnya kita go long. Memang kita sepatutnya go short sahaja kan. Tapi setup kita ni, kita setup op kita tunjukkan arah ke atas kan. Tapi OMS cakap based on overall market behavior, aku tak nampak setup tu akan pergi ke atas lagi lah. So this is one of the thing yang bila kita gabung, bila kita punya framework align dengan overall market structure, dia menambahkan lagi conviction dalam kita punya trade. Okay, so aku tak naklah sembang banyak sangat. So now let's jump into the chart lah. So aku akan buat replay. Okay, ni market open semalam 10.30. So aku akan tekan butang replay dan aku buat macam ni. Okay, so sebelum market open, aku ada satu key area yang aku akan mark dululah, which is previous day high and previous day low. Kalau korang first time dengar perkataan previous day high, previous day low ni, korang boleh, aku tak akan explain dekat dalam video ni, maybe video akan datang. Okay, cumanya kalau korang nak ni, korang boleh just search kat YouTube. It's a very simple key area lah untuk kita trade. Dan aku punya overall market structure punya bacaan based on this level only lah. Okay, so kat sini aku mark previous day low. Okay, so bila aku dah mark aku punya key level area kan, so then aku tengok, aku just zoom out sedikit. Dekat sini aku dah dapat brief idea lah apa yang aku nak buat. So sebelum market open saja, aku punya idea dekat sini adalah, dekat sini aku nampak it's a very supply zone lah. It is a very strong supply zone. Okay, sebab apa? Sebab dekat sini price banyak kali dia cuba, dia touch kat sini and then dia drop, and then kat sini touch lagi lah. Dan at the same time aku juga nampak price juga dia dah touch dekat area of demand kat sini. Okay, area of demand kat sini. Dan dan bila saja ni dia drop kali pertama, dia naik. Okay, and then ni dia drop kali kedua, dia naik jugalah. So 2 kali. So this is quite a strong demand lah. So dekat sini aku nampak basically kalau kita tengok dia punya overall market masih dalam keadaan ranging lah. Dia tak ada this one. Kalau external punya higher punya time frame is ranging, tapi dalam 5 minute chart ni, kat sini kita nampak lah, dia adalah buat uptrend punya movement kan, tapi overall is still ranging lah. Okay, so dekat sini aku bila nampak je chart ni, aku ada 2 idea lah. Okay, sebab kat sini aku nampak dia dah touch dekat area supply kan. So aku punya idea adalah kalau dia break structure kat sini, okay, structure kat sini, aku berminat untuk go short. Tetapi in order for me to go long, aku nak dulu tengok price break out this supply zone dulu. Okay, itu aku punya brief idea lah, apa yang aku nak tengok price buat. Okay, so macam aku cakap tadi kan, kalau kita tak baca overall market structure, let's say lah tiba-tiba ada setup kat sini kan, kita pakai teknik op kita, price break up 15 minute candle, adakah korang nak beli dekat sini, buy kat sini? Let's say lah setup terjadi kat sini, nak buy kat sini kan. Bagi aku takkan buy lah. Sebab apa? Sebab aku tahu kat sini, bila aku tengok market, this is a very high supply punya zone. So aku tak nak, aku kena tunggu price break up above the supply dulu, barulah aku berminat untuk long
Okay, walaupun setup terbentuk kat sini cantik gila, aku tak kisah. Aku tak nak trade. Okay. Okay, unless kalau korang nak go for a very small win, is okay lah kan. Tapi kalau aku tak akan ambil kat sini, sebab kat sini aku still akan stick dengan idea aku. Kalau the break structure kat sini, aku nak go short. Kalau aku nak go long, aku nak make sure the break this, at least this supply zone lah. Okay, so dekat sini aku just tunggu market open. So kalau korang belajar teknik op 50 yang aku dah ajar, 50 minute kan, 50 minute range, kita akan the first 50 minute candle aku akan just chill. Tapi untuk trade kali ni aku tak chill lah. Sebab apa? Sebab dekat sini aku dah nampak a very strong seller coming in dekat area sini kan. Dan dekat sini kat sini kita boleh look 5 minute range. So teknik op ni guys, teknik op yang aku ajar korang, dia sebenarnya ada banyak mazhab lah. Banyak mazhab, which is kita boleh guna 15 minit, okay, dan kita juga boleh guna 5 minit lah. Dan aku personally, okay, memang sebenarnya aku lebih prefer kat 50 minit lah. Tapi based on OMS juga, kalau aku nampak ada very strong candle form dekat 5 minit, aku tak dan aku campur dengan overall market structure, aku sometimes guna juga 5 minit. Okay, guna juga 5 minit. So dekat sini kalau kita mark dia punya 5 minit, this one 5 minit 5 minit high dengan 5 minit low. 5 minit low ni dia align dengan kita punya area of support kat sini kan. So dekat sini bila mana aku nampak another 5 minute candle break strongly, okay, below this break of structure kan, below of this structure, aku dah tahu aku memang akan short untuk hari ni punya trade. So bila mana aku nampak dia breakdown kat sini, aku terus entry dekat 4125 lah kat sini. Aku kat sini aku tak tunggu candle close, tapi aku tengok dia dah breakdown a bit ni, aku terus entry satu lot kat sini. Okay, so this is where I entry my position semalam lah. Okay, so kat mana stop loss aku? Stop loss aku letak dekat above kat sini lah. Tapi at the same time aku faham yang bila dia breakout kat sini, dia boleh pull back sampai dekat atas ni. Sebab atas ni pun banyak seller. Atas ni yang start the move lah, seller yang start the move. So dia boleh jadi dia naik dan dia pause kat sini, dan dia boleh turun juga. Okay, so tapi aku akan tengok jugalah kalau kat sini, kalau aku nak letak stop loss aku kat sini, kadang-kadang based on that particular idea, sometimes aku letak stop loss kat sini. Okay, sometimes aku just ambil kat sini. Tapi aku rasa better letak yang paling kecil lah stop loss kan. Okay, so which is kat sini lah. Okay, kat sini. So aku letak kat area situ. Tapi aku faham yang invalidation zone dia supposedly kat sini lah. So maybe apa yang aku cuba masukkan adalah, let's say lah kalau aku trade ni, dia hit aku punya stop loss, okay, tapi at the same time bila dia menuju ke arah ni dan dia bagi reaction, maybe aku akan cuba re-entry kat area sini lah. Sebab aku nampak kat sini lah dia punya invalidation zone. Okay, alright, so aku entry kat sini satu lot dan aku just tengoklah dia buat apa. Aku just react based on price reaction. So at the same time aku cuba cari jalan untuk kat mana aku nak scale in lah. Dan aku just hold. Aku just hold. Dekat sini dia dah move actually quite big lah. Okay, quite big. Dan okay, aku punya TP actually kat bawah ni lah, kat bawah ni, which is dekat previous day low. So aku just hold. Dan aku simpan, aku hold position aku sampai
petang lah. So petang dia up gap. So masa dia up gap ni aku tak gelabah. So dia masih lagi dalam range aku punya, tak hit aku punya stop loss aku, so aku just hold. Okay, so kalau korang scalper, maybe korang boleh just take profit dekat sini lah. Dekat sini pun korang dah boleh secure berapa tick ni, boleh secure dalam 20 tick macam tu. Tapi aku ada kuat keyakinan lah pada hari ni yang bahawasanya market memang bearish. Dan memang aku nak tunggu peluang untuk scale in lah, untuk tambah lagi position aku. Kat sini memang ada move dan dia buat up gap pada sesi petang, dan aku tunggu dan kat sini aku nampak peluang lah untuk increase aku punya position, which is bila mana kat sini kita nampak price dia membuat sedikit support kat sini, dan bila mana ada satu candle besar breakout kat sini, aku terus entry lah kat sini, tambah lagi satu position dekat area sini. Aku tak ingat specifically dia punya berapa, tapi kat situ lah, kat area situ, dekat candle ni lah, candle yang breakout ni. So bila aku dah tambah position aku kat sini, aku punya stop loss now adalah dekat break even untuk the position pertama, dan position kedua ni pun aku letak dekat tempat yang sama lah, stop loss ni kat sini. So eventually sekarang ni aku ada dua position, yang di mana satu position dah confirm break even kalau dia tak jadi, dan satu lagi position hanya aku risikokan hanya 12 tick sajalah. So dekat sini the worst case yang boleh jadi, kalau aku punya idea ni tak jadi, adalah aku akan rugi 12 tick. Okay. So alhamdulillah eventually dia breakout. Okay, dia breakout kat sini, dan bila kat sini, bila dia dah ada buat move kat sini, aku dah trail aku punya stop loss lah. So aku punya stop loss now aku daripada stick ke sini, sebab dia dah breakout di structure kan, dia dah breakout this low. Okay, so aku terus trail aku punya stop loss, dan now stop loss aku above this candle lah. Nampak dekat sini kan dia breakout ni, dia nampak ada satu candle kecil down close. Ni adalah order block lah. So order block kat sini, aku punya idea adalah aku hanya exit bila mana ada 5 minute candle close above this order block. So bila mana aku tunggu dia pun close, candle ni close, dan aku exit semua position aku dekat candle ni. Okay, so dekat sini maybe one of the thing yang maybe aku boleh improve bila mana aku dah add position kat sini. Maybe after this aku nak trail hard stop lah, ataupun candle by candle kot, instead of guna dia tengok keadaan lah. Kalau market tu trending kan, maksudnya dekat sini macam aku cakap, overall market is ranging. So memang ada seller dengan buyer dindong-dindong dekat range lah kan. So kalau market trending, maybe is good to use idea untuk tunggu market tunggu candle close, baru exit. Tapi kalau maybe tapi aku rasa benda ni dia sebenarnya tak penting sangat lah, Aku rasa idea aku untuk tunggu candle close above this order block is dah betul dah. Sebab apa, memang sebelum ni aku pun trade sama, cumanya aku fikir macam kuat tak puas hati sikit lah, sebab kalau aku close awal sikit, aku boleh secure banyak lagi profit lah. So dekat sini macam it's a bit unlucky lah. Okay, dan aku rasa sebenarnya aku tak perlu nak overcomplicated sangat, sebab aku rasa aku dah buat benda yang betul lah sebenarnya. Cumanya dia rasa sakit sikit sebab tak dapat secure banyak lagi profit kan. Tapi tak apalah. So kat sini macam okay, aku rasa okay je idea aku, which is memang betul sini ada order block, dia dah break the order block. Bila mana ada candle close above this order block, baru aku exit. So aku memang follow aku punya plan lah. So aku I should be happy with that lah. Cuma result tu, aku profit tu dia jadi berkurang lah. Sebab kat sini kalau korang perasan, yang second position yang aku ambil ni, aku hanya profit dalam 4 tick sajalah. Tapi kalau aku dah miss 20 tick dekat second position ni kan. Okay, so but it's okay lah. It is what it is. Okay, but I think I did pretty well lah
for this trade lah. Okay, for this trade I did pretty well. So itu saja aku punya trade idea untuk hari ini. Okay, so bukan trade idea untuk hari ni lah, trade recap untuk semalam lah. Okay, aku pun dah blur-blur sekarang ni. Dah berapa minit aku cakap ni? Almost 20 minutes lah. So aku rasa itu saja guys, aku punya sharing untuk video kali ni. So thank you so much for watching. Stay tuned untuk another recap lah next week insyaAllah. Assalamualaikum.